Bos, sales office kita teruk sangat dah ni bos. Gangguan tak kira tempat bos. Aduh, saya pun dah fikir benda ni Ryan. Saya nampak kamu ni 2-3 tempat pada masa sama. Dah tak kira siang malam dah lah ni. Bukan kata bos je bos. Saya pun nampak bos dalam bilik ayak, dekat dalam pejabat. Hari tu saya nampak bos pakai baju askar Jepun. Hari tu dalam bilik ayam pun saya nampak kamu pakai baju askar Jepun. Saya rasa bos, kita patut cari bomo Dok Ustaz ke bos. Kita bersihkan tempat ni. Betul lah. Inilah masa kita nak halau benda-benda ni semua daripada pejabat kita ni. Telefon. Halo? Hello bos. Bos, saya nak makan bos. Saya tak boleh pergi kerja ini bos. Saya dah ambil MC dah. Sakit perut sangat. Ryan kah ni? Ya bos, saya lah ni. Siapa lagi? Bos? Habis Bos? depan ni sah. Bos? Ya depan saya. Ha 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 ha.